2001 ini. Dan perlawanan ini memang menarik di mana pada ketika ini dia merupakan perlawanan babyface versus babyface. Dua-dua merupakan pujaan peminat waktu itu. Dan macam kita tahu, lewat tahun 2000, Stone Cold Steve Austin direhatkan sebentar kerana kecederaan, dan pada ketika itulah nama The Rock terus melonjak dan terus dibawa sebagai bintang utama di WWE sehinggalah Austin kembali dan menjadi pencabar. Dan perlawanan ini juga berlaku plot twist yang tidak dijangka-jangka. Sebelum kita bercerita tentang flow perlawanan ini, apa yang menarik adalah video package antara perlawanan The Rock dan Stone Cold ini juga sangat menarik. Pada ketika itu WWE menggunakan lagu tema My Way oleh Limp Bizkit. Dia punya flow, dia punya penceritaan dalam video package kan, dalam teaser perlawanan ini memang sangat-sangat kena kan. Jadi sangat menarik untuk ditonton. Dan WrestleMania 2001 ni juga menariknya adalah WrestleMania di mana berlakunya ketika pasca pembelian WCW oleh WWE ataupun WWF Vince McMahon pada waktu itu. Jadi peminat sangat teruja. Dan saya masih ingat lagi pada waktu itu utusan Malaysia masih lagi menyiarkan berita Gusti, dan sebaik saja berita tentang pembelian WCW oleh pesaingnya WWF pada ketika itu, dah ada mula cakap-cakap mengatakan bahawa perubahan bakal berlaku di acara kemuncak WrestleMania. Instead of Stone Cold lawan The Rock, mungkin akan berlaku Fatal 4-Way di mana penyertaan Scott Steiner, juara WCW, dan juga Booker T, Scott Steiner dan juga Booker T yang merupakan juara WCW pada waktu itu, kerana dua-dua memegang kejuaraan WCW dan WWE, kedua-dua kejuaraan dunia kan. Jadi adalah macam rumours tapi tak menjadi kenyataan kerana masa tu pun baru seminggu kot. Jadi mungkin tak sempat nak diubah storyline tersebut, maka dikekalkan perlawanan itu antara Stone Cold dan The Rock. Menariknya, macam saya katakan tadi, berlaku plot twist dalam perlawanan ini. Perlawanan ini memang menarik, di mana akhirnya kita saksikan Stone Cold Steve Austin berpaling tadah dengan bersekongkol dan juga sanggup menjalin kerjasama dengan Vince McMahon yang pada awalnya pada malam itu bertarung dengan Shane McMahon dalam perlawanan bapa lawan anak kan. Dan tak disangka-sangka Stone Cold sanggup bersekutu dengan bekas musuh ketatnya Vince McMahon dan menumbangkan The Rock pada malam tersebut. Juga satu perlawanan yang sangat menarik, dia punya flow of the story itu juga sangat cantik, dan saya pasti anda akan rugi kalau tak menyaksikan perlawanan di antara Stone Cold Steve Austin menentang The Rock di acara WrestleMania X7 tahun 2001.